segala masalah dia dekat saya. Bukannya saya yang pergi rumah dia. Bukankah Puan ada pergolakan dengan dia? Iyalah sebab dah suami dia gila kat saya. Dia tak boleh nak terima kenyataan. Dan macam mana dia boleh terjun? Saya nak kena jawab lagi soalan ni. Ha? Tuan, saya tak tahu kenapa dia bunuh diri. Okey? Mungkin sebab dia tak tahan dengan perangai suami dia. Sebab tu dia bunuh diri. I don't know. Perangai suami dia atau skandal suami dia dengan Puan? Dua-dua. Tak tahu. Betul ni. Puan tak ada tolak dia. Tuan, motif? Tuan, takkanlah saya dah bunuh dia, tolak dia, lepas tu saya nak serah diri, nak masuk penjara. Tuan ingat saya gila ke? Sebelum saya melawan, saya yang dipukul yang Arif. Saya geram, saya dah tak boleh tahan. Sebab itulah saya lawan. Saya cuma nak mempertahankan diri saya. Tak pernah sekali pun saya memukul dia, Yang Arif. Itu jawapan saya. Dan saya pertahankan jawapan saya kerana itulah kebenaran. Mahkamah memutuskan bahawa perbicaraan ini akan ditangguhkan ke tarikh yang akan datang. Bagi Kau rasa kau hebat sangat kan? Tengok lepas ni kau lepas ke tak? Trust me. You're going down. You're going down. Weh, bukalah dah! Wah! Aku nak balik lah, kau faham tak? Aku tak bunuh dia! Bukalah! Aku boleh saman kau lah sebab kau dera aku macam ni. Bukalah! Bukalah! Diam ah. Diam.